Falsafah kereta All New Saga ini adalah berpandukan kepada keperluan rakyat Malaysia. Ia melihatkan kepada penggunaan kereta tersebut dalam kehidupan kita seharian. Jadi ia melihat kepada unsur-unsur budaya kita dan cara penggunaan kereta tersebut. Kita juga melihat kepada unsur-unsur budaya kita daripada dulu sampai sekarang, memperlihatkan elemen-elemen, bentuk-bentuk, reka bentuk, motif-motif dan kita terapkan di dalam kereta tersebut. Cabaran paling hebat nyata sekali adalah legasi kereta tersebut. Nama Proton Saga ni membawa banyak makna dan sejarah kepada ramai Malaysia. Itulah cabarannya besar sebenarnya, supaya kita boleh ada kereta All New Saga ni yang lebih moden. Seperti yang saya cerita tadi, perkara pertama yang amat penting untuk Saga ni adalah mampu milik untuk semua rakyat Malaysia. Jadi kita pastikan kita ada kesinambungan antara harga dan juga fungsi yang kita boleh beri kepada rakyat Malaysia. Kita tak perlu terlampau tinggi fungsi-fungsi yang kita boleh beri yang mungkin menaikkan harga kereta tersebut. Jadi yang paling penting sekali ialah kita melihat kepada penggunaan kereta tersebut. Proton Design dengan Geely Design memang bekerjasama amat erat. Kita bersifat terbuka di mana kita bukan hanya meminta apa yang kita perlu, kita nak untuk rakyat Malaysia, tapi kita juga mendengar, memastikan kereta ini boleh pergi ke tahap global di luar daripada Malaysia di bawah payung Geely. Jadi di situ kita bekerjasama sepanjang masa untuk mendengar dan belajar juga bersama-sama. Yang pastinya kita sebagai rakyat Malaysia, kita tahu negara kita tahu keperluan kita lebih daripada orang lain kerana kita hidup di dalam environment tersebut. Kalau kita tengokkan dalam proses reka bentuk All New Saga kita ni, ada banyak elemen-elemen yang kita dah selidik daripada awal, yang seperti saya cerita tadi, daripada history kita, sejarah kita, budaya kita dan gaya hidup kita. Yang kita lihat ada unsur-unsur yang kita boleh terapkan dalam reka bentuk. Contohnya dari segi warna, pemilihan warna, contohnya dari segi tekstura yang kita ada bila kita sentuh permukaan dalaman kereta tersebut. Ianya datang daripada pengalaman kita sendiri. Hanya sebagai rakyat Malaysia kita tahu, kita peka apa yang kita suka. So kita rasa warna dan juga tekstur adalah antara elemen yang amat sensitif kepada kita dan kita berjaya memasukkan dalam reka bentuk ini.